Okay, Hai, selamat datang ke channel kami YouTube Rumah Bahagia. Okey, so saya Suraya. Saya Aziz Alang. Okey, hari ni kami nak bawa korang tengok satu projek di Nusajaya. Okay, korang kena tengok kita orang punya video. Kita akan buat viewing. Lepas tu follow kami follow kami tau. Okey, so rumah ni ada 4 bilik dan 3 bilik air. Okay, so jom kita jalan-jalan. Kita akan buat view lah. Okay. Yang ni projek ni dekat Medini tau. So korang yang mana bekerja dekat kawasan Nusajaya ke ataupun yang pergi kerja Singapura ikut tuas. So untuk projek ni nak ke tuas lebih kurang dalam 22 km lah. Okey. Okey, so sekarang ni Cik Su tunjuk kat korang, kita ada 2 blok tau kat sini. So korang boleh nampak dekat sini ada blok A dan juga blok B. So dekat sini kita ada 2 type sahaja yang berkeluasan 1000 square feet dan juga 1208 square feet. Okey, 4 bilik, 3 bilik air. Korang kena ingat 4 bilik, 3 bilik air memang sesuai untuk keluarga yang besar. Okey, kalau korang tengok dekat sini macam-macam facilities yang lengkap untuk dua-dua blok. Okey, antaranya ada kolam renang, ada gym, ada court. Okey, memang sesuai untuk family. Okay, yang mana tengah mencari rumah, especially rumah pertama ke, so korang memang sesuai lah sebab jarang-jarang tau nak dapat unit ataupun keluasan apartmen yang sangat besar. Sebab dia ada 4 bilik dan 3 bilik air. So korang tak payah nak berebut-rebut lah. Anak pertama, anak kedua, lepas tu mak bapak nak datang pun ada bilik. Yang ni memang sesuai lah untuk korang. So ini adalah pintu masuk dia. Ni pintu masuk. Bila pintu ni, contoh aku buat ni lah. Contoh contohlah kita, ni rumah korang ni rumah korang. Okey, aku ketuk. Selamat datang. Okey, ni pintu dia memang besar dan memang orang kata ada digital lock. Okey, so memang senanglah nak bawa masuk barang-barang yang besar kan. Okey. So ini adalah kawasan kitchen, percuma kitchen cabinet, atas bawah dan juga cooker hood dan juga gas hob. Okey, apartmen ni ada yard juga. So untuk korang yang rajin mencuci baju, kalau tak rajin cuci boleh pergi Dobi. Okey, so ini kawasan ni kita boleh buat laundry area. Okey. Okay, kalau korang tengok dekat ruang tamu dia memang sangat luas tau. Nampak. Boleh apa ni orang kata, boleh lari dengan anak-anak. Memang best tau. Korang janganlah. Jom kita tunjuk bilik pula. Ini kawasan bilik. Ini kawasan bilik tau. Ini kawasan bilik. Okey, bilik dia ada 4 bilik kan. So sekarang ni kita tunjuk yang bilik pertama dulu. Okey, ni bilik master. Korang ni bilik master. Okey, bilik master dia tak adalah besar sangat. Tapi kalau korang nak yang besar-besar buat apa kan? Penat nak kemas. Betul tak Yang? Betul. Lagi satu ni yang kita ni kalau rumah yang besar-besar ni, sebenarnya kita penatkan isteri kita. Sebab yang suami ni sebenarnya dia sini. Okay. Okay, so ini awak ni kata nak review tapi laju sangat lah. Saya ni memang suka bercakap bilik air dia fully tiles sampai atas. Bilik air dia fully tiles. Besar muka dia. So fully tiles, so apa fully tiles? Jadi kita senang lah nak cuci. So kalau macam ada kotoran-kotoran ke kan, kalau macam sebelum ni kan kalau pakai separuh tiles, separuh cat, kita susah nak buat cleaning. Jadi kalau kita pakai yang fully tiles ni memang senang nak buat cleaning. So kat sini adalah bilik yang paling kecil sekali. Nanti. Asyik dia je cakap, kita pun nak. Okay, yang ni adalah bilik yang orang kata bilik study lah. Bilik study ni untuk anak kita ke ataupun kita nak buat pejabat kita pun sendiri pun boleh. Sebab very nice lah. Nampak yang kau tengok design dia sangat menarik tau.
korang boleh ikut design ni sebenarnya. Korang nak buat bilik baju ke, nak buat pet, bilik untuk binatang peliharaan ke, pun boleh. Sebab bilik study, Sesuai lah bilik binatang kan. Tak iyalah sesuai lah. orang nak bela binatang. Ada je yang suka dalam cat condo lover. ni, dia tak boleh bela binatang sebenarnya kan, tapi pandai-pandai lah. Ni lah kawasan ni Ya. Okay. So korang kalau yang mana suka main nyorok-nyorok dengan anak, bilik 2 ni memang sesuai. Sebab apa? Dia ada connecting bilik air. So korang boleh masuk daripada sini, tutup sini, boleh main nyorok-nyorok lah. Nyorok kat sini, sekarang keluar kat sini. Dia main nyorok-nyorok pula. Okay. Lepas tu satu bilik boleh buat untuk anak lelaki, satu bilik boleh buat untuk anak lelaki. Anak lelaki lagi, anak perempuan. Okay. So kalau korang ada 4 anak perempuan macam kami, tak ada masalah. Tak ada anak lelaki. Kami tak ada anak lelaki. So kita sasul je. So memang sesuai. Ini warna pink-pink. So sesuai untuk anak perempuan lah. Dan korang tengok daripada bilik pertama, bilik kedua, yang ni bilik yang ketiga. Kenapa bilik ni nampak luas tau? Aku suka sebab korang tengok design dan decoration dia ni, dia pandai main warna cat. Warna cat dia ni smooth je. Kalau korang tengok kan, sangat tenang tau. Nampak? Dia tak perlulah orang kata warna yang pekat-pekat ke. Nampak? Warna dia memang sangat smooth. Yang ni kan, aku rasa design dia ni macam korang duduk dekat di awang-awangan tau. Nampak? So budak-budak dia suka dengan warna yang cerah-cerah ni. Lepas tu korang letaklah bantal-bantal kan. Dulu masa aku kecil aku suka susun bantal-bantal tu buat macam main kemah-kemah tau. So design ni memang nice lah untuk anak kurang ke. Sebab pemilihan warna tu sangat penting lah. Lepas tu tengok dengan decoration untuk dia punya wardrobe ni pun cantik. Halus je warna dia, nampak? Dan bagi aku untuk bilik keluasan ni, aircon 100 horsepower pun dah cukup lah. Senang nak kemas. Sejuk lah. So ini adalah bilik air connecting dengan bilik yang sebelah lah. Macam tadi suraya dia sekejap keluar kat sini, sekejap keluar sana. So kat sini dia punya bilik air. Bilik air dia sama tiles, dia fully tiles sampai atas. Untuk projek ni memang kebanyakan projek ni semua fully tiles. Menarik tau. Okay, so korang tengok design yang bilik yang keberapa dah ni Bilik yang ketiga. Bilik 3, yang tadi kedua, yang ni ketiga. Sorry tau. So kau tengok dia main peranan pada warna. Warna dia smooth, okay, terang dan orang kata tak pekat tau. Sebab tu nampak bilik ni luas. Kalau korang letak macam contoh bilik warna yang pekat-pekat kan, tadi bilik tu macam gelap tau. So warna tu sangat main peranan. Aku kalau boleh pun nak buatkan macam ni, tapi ikut korang lah, cerita rasa korang macam mana. Yang ni pun 1 horsepower untuk aircon pun dah sejuk sangat dah. Jadi korang boleh tengok video ni, korang boleh ikut design ni tau. Hai. Dari tadi dia tengok aku. Okay korang, kita orang dah habis dah review untuk rumah ni. So boleh follow YouTube channel kami untuk kami review show house lain pula. InsyaAllah lepas ni kita akan review dekat mana yang Taman Daya, dekat Kempas, betul tak? Desaru. Jaya pun ada. Desaru. Okay. Dan tak mustahil kalau kami akan sampai ke Melaka dan juga ke Puchong. Okay. Bye.